Okey, sebenarnya bila kita cakap pasal stratifikasi sosial, benda ni memang wujud kat sekolah. Murid datang dari latar belakang yang berbeza. Ada yang senang, yang biasa-biasa dan juga ada yang serba kekurangan. Benda ni buat saya sedar sebagai seorang guru, kita tak boleh ajar semua murid dengan cara yang sama. Kalau guna satu cara je, mesti murid akan tercicir. Jadi, dari situ, saya belajar untuk jadi lebih fleksibel. Cara mengajar kena ikut keadaan murid. Bukan je ikut keselesa kita. Contohnya, bukan semua murid ada gadget atau sokongan di rumah. So, guru yang dinamik itu, guru yang boleh ubah cara PDP supaya semua murid boleh ikut. Stratifikasi sosial juga ajar saya untuk lebih faham murid. Kadang-kadang, murid diam ataupun tak siap kerja bukan sebab malas, tapi ada sebab situasi hidup dia. Bila kita faham benda ni, kita akan jadi lebih sabar dan adil. Kesimpulannya, kesedaran tentang stratifikasi sosial ni buat saya nak jadi guru yang lebih peka, fleksibel dan tak cepat menghukum. Pada saya, semua ini yang saya telah cakap tadi adalah maksud guru yang dinamik.